biggest loser Amanah Raya. So far, this is the best for me and the rest of the people at Amanah Raya. Dulu kita belajar macam nak kurus, kontrol makan, exercise, no theory. With this biggest loser, classes, theory, practical, really burn your lemak. Actually kita orang memang puas hati dengan program ni sebab selain daripada kita tahu cara buat workout yang betul, kita orang pun dapat ilmu-ilmu yang boleh dipraktikkan. Okay, lagi satu tips ialah apabila naik, speed. Apabila turun, slow. Selama ni macam kalau saya sebelum ni pernah cuba untuk berdiet tapi tak tahu konsep betul. So bila kita attend kelas, coach ada beritahu rupanya ada fasa-fasa yang perlu kita tahu untuk diet ni. Dia ada 3 fasa. And then rupanya kita kena tahu juga bila kita dah start exercise, kita tak boleh rehat lebih daripada 72 jam. So itu antara tips-tips yang saya rasa mahal lah tu untuk kita amalkan lah. So bila kita ada this program Amanah Raya dengan Coach Sufian semua, so Coach bagi tips pemakanan yang ideal lah untuk bagi berat badan kami, dan juga cara-cara exercise. Sesuatu yang sangat menyeronokkan, sesuatu yang kita boleh dapat ilmu daripada program ini. Thank you. Dari segi self confidence saya lebih, yang strength tu lebih baguslah berbanding dahulu. Pada saya, program ni pada saya lah banyak memberi manfaat pada saya. Dia ajar saya macam mana nak terutamanya makan, dan tak semestinya sebarang exercise. Dia ada exercise spesifik dia untuk menguruskan badan lah. Lepas tu dengan adanya aktiviti ni, dia boleh salah satu lagi mendisiplin saya lah. So coach pun dia selalu follow up dalam grup apa semua. Banyak tips dan pengalaman yang kita boleh dapat daripada program ni. Betul tak? Tak cukup 3 bulan. Tak cukup sebenarnya. Sebab rasanya macam kita perlu more lah. Apa tips daripada coach apa lagi exercise. Sebab kadang tu kita bila seorang malas. Bila ada exercise, ada training hari Rabu, barulah kita sungguh-sungguh untuk training. Kita buat senaman yang betul untuk pada bahagian-bahagian tertentu. Saya dapat gain knowledge lah dekat sini. Prinsip yang paling penting untuk kurus ada 3. Daripada segi cara kita nak makan. Saya alhamdulillah makan ni lebih daripada 10. Kena baju ni besar. Memang mahal.